kau tak suka dengan azan, kau jangan duduk dekat Malaysia. Ini negara ni dah lama daripada azali lagi kita lakukan azan. Kalau kau tak suka, kau boleh keluar daripada negara ni. Kita ni kadang-kadang boleh nak jaga mulut, tapi kadang-kadang orang gila, kata Ustaz Mazizi, kena biar orang gila yang ajar, kena. Okey, Okey, garang lagi kak. aku takik kepala kau. Kau tahu langit tinggi ke rendah? Kita datang sini bukan kita nak serang kuil tempat orang sembahyang, tidak. Kita datang sini kita nak tunjukkan betapa kita orang Melayu semua. Jangan pijak orang Melayu. Contoh yang paling baik adalah Indonesia. Betapa tegasnya diorang dengan prinsip rukun negara. Prinsip diorang adalah Pancasila. Dan saya sebagai pelajar di Indonesia, apabila saya mengetahui lebih tentang Pancasila ini, sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Memang rutin seharian mereka itu berlandaskan Pancasila tersebut. Dia bukan sekadar ungkapan sahaja, seperti mana di Malaysia sekarang. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Gagal Adopsi Pancasila ala Indonesia, Sistem Perkauman Bawa Malaysia ke ujung tanduk. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ambil dulu. Isu perkauman di Malaysia semakin hari semakin meningkat intensitasnya, utamanya antara Melayu dan India di sana. Entah karena ada dalangnya, atau mungkin juga dikarenakan mixer air dan minyak sudah hampir kehabisan daya. Sehingga yang seharusnya terjadi memang sudah di depan mata. Hal ini menimbulkan ketegangan di antara kalangan, yang semakin hari semakin hilang kepercayaan. Bahkan, kata maaf pun tak cukup untuk memperbaiki keadaan. Kaum India yang merasa paling ditindas, mulai bersuara mempertahankan haknya, hingga membandingkannya dengan kerukunan yang ada di Indonesia. Sementara kaum Melayu yang merasa memiliki negara juga tidak tinggal diam, dikarenakan isu sentimen perkauman yang banyak mendiskriminasi mereka. Ini udah isu perkauman ini ya. I'm still angry. You are touching on religion. Takar untuk meminta maaf tu memang tak cukup. See, this issue not something to make fun. Lepas dah main, nak minta sorry pula. Sekarang minta maaf dah terlambat kan? Apa yang you orang buat, atas you orang punya nilai, you orang boleh minta maaf. Tapi isu yang dah you orang buat tu memang tak boleh dimaafkan. Apa-apa pun memang tindakan kena ambil. You orang kena terima juga. Kalau you tanya saya personally, whatever issue you all made, memang salah. Betul. Ya, memang we admit. Because the thing is, mistake issue ni semua tak boleh dimaafkan lah. Tapi kalau you orang nak minta maaf, it's up to you all. But this is already involving public already. From our side, Dato', we are sorry. External punya kita tengah biasalah dah kumpul macam tu. The issue is bila internal issue, kalau you orang tak masukkan dekat social media, itu akan jadi internal issue. Minta maaf ini kemarin ya yang sempat viral. You orang tak boleh salahkan saya pun. Sekarang ada pihak berkuasa. Pihak anda ada kuasa pun kena buat suara. Pihak anda dah bagi kuasa pun kena buka mulut. We are in the multinational country. But the thing is, we all have to understand, action must take against your action. It's me under the humanitarian ground kita boleh maafkan, tapi mesti kena ada satu tindakan yang akan bagi satu message yang clear. I hope this video can make everybody like cool a bit lah. A great leader once told me this issue. Malay don't touch their unity. Chinese don't touch their business. Indian don't touch their religion. Siapa yang suruh 3 orang DJ era tu pergi ke Batu Caves minta maaf hari tu? Ada ke penganut Hindu yang suruh mereka ke sana minta maaf? Tak ada rasanya. Yang pergi tu buat apa? Andai katalah kalau benarlah ada mana-mana pihak yang suruh 3 orang DJ ni pergi ke Batu Cave tu minta maaf, maka janganlah pergi. Apa yang jadi apologetik sangat? Minta maaf macam biasa cukup lah. Lepas tu biarlah penguatkuasa buat siasatan. Kotlah kalau ke sana disambut dengan baik tak apalah. Sudahnya disambut dengan keruh sampai kena sound dengan orang politik lagi tu. Mana maruahnya?
Sekarang ni tiba-tiba nak desak si Vijayan ni pergi minta maaf kat masjid. Untuk apa? Cukuplah dia dah minta maaf dan tunggulah hukuman pada dia pula. Saya yakin dia akan dihukum sebab semua penghina agama sebelum ni pun dah dihukum. Kecuali orang politik tak kira dari parti mana. Sepatutnya itulah yang kau patut desak, Akmal. Ambil tindakan pada ahli politik yang mencucuh api perkauman. Kepada si Vijayan ni, saya nasihatkan jangan pergi ke masjid minta maaf. Jangan jadi macam geng apologetik dan lemah itu. Sebab mereka ke Batu Cave tanpa didesak. Jadi kenapa nak desak kamu ke masjid pula? Cukup permohonan maaf tu dan kita tunggu hukuman dari pihak penguatkuasa. Kita kena terima hakikat bahawa orang Melayu lah yang paling banyak menghina Islam dan bangsa Melayu sendiri. Ingat lagi Raja Bomoh MH370 dulu. Apa yang dia buat? Dia merosakkan imej Islam. Dan sekarang ni kita ada pula Bomoh Melayu Islam kita yang menggunakan pistol mainan untuk mengubat para pesakitnya. Ini juga merosakkan imej Islam. Kemudian dengan segala momok orang Melayu malas dan sebagainya pun datangnya daripada orang Melayu kita. Bila mana kita sendiri tak hormat agama dan bangsa kita, orang bukan Melayu pun dia akan ikut naratif yang sama. Dan mereka pun takkan hormat agama dan bangsa kita. Apa yang saya cakap ni, ramai orang tak boleh terima. Tapi itulah hakikatnya bahawa agama Islam dan bangsa Melayu kita ni dirosakkan oleh bangsa kita sendiri, bukan bangsa lain. Saya tahu ramai dalam kalangan anda yang marah dengan saya yang dilihat begitu vokal terhadap orang Melayu. Tetapi niat saya untuk menyedarkan kita. Saya nak kita bangun daripada tidur. Kemudian kita koreksi masalah-masalah diri kita seperti masalah jati diri, identiti dan sebagainya. Berita viral hari ini. Pihak PDRM terima 73 laporan kes 6 kaki tangan termasuk 3 penyampai radio persenda agama Hindu. Melalui video yang dimuat naik di TikTok pada 4 Mac 2025 bertajuk Well Well. Saudara, bagi saya lah, ini pendapat peribadi saya, maaf orang India, bagi saya ni kesilapan yang kecil saja. Sebab bukan semua rakyat Malaysia tahu pun Well Well tu adalah laungan agama ataupun tak. Saya pun baru tahu hari ni lepas kes ni viral. Jadi saudara dan saudari, saya cuma ingatlah satu penulisan daripada Karl Marx yang bertajuk Critique of Hegel's Philosophy of Right yang dikeluarkan pada tahun 1844. Secara ringkasnya, Marx ni dia berpendapat mengatakan isu agama ni akan mengalihkan perhatian masyarakat dari realiti penindasan yang mereka alami di dunia yang nyata. Jadi rakyat perlu faham kenapa kes ini dapat liputan yang meluas dan sengaja diviralkan hari-hari. Benda mudah saja kalau mereka ni salah. Siasat lepas tu dakwah lah. Tak perlulah sampai 3-4 hari nak bincang secara terbuka. And ini dinamakan sebagai mengalih perhatian masyarakat daripada isu utama yang sepatutnya dibincangkan berkenaan dengan isu beras kan, beras putih tempatan sampai hari ni kita tak tahu lepas ke mana, harga barang, kerajaan gagal dan benda ni semua tidak lagi menjadi fokus utama rakyat kerana rakyat sudah kecanduan isu agama dan bangsa. Jadi berhati-hati daripada agenda memanipulasi pemikiran rakyat. Jadi apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa setuju ataupun tak dengan apa yang saya cakap ni? Anwar Ibrahim, kamu jangan ingat kami masyarakat India ini masyarakat pengemis. Mungkin ada beberapa anak-anak kucing kamu. Dalam angkatan kamu, angkatan madani kamu ada anak-anak kucing. Tapi kami masyarakat India akan bersatu dan kenakan kamu pada masa yang betul. We will give you the gift at the right time. Jangan kamu harap masyarakat India akan membantu kamu. Kamu adalah pemimpin apartheid. Malaysia tidak perlukan pemimpin apartheid. Saya minta kamu letak jawatan dengan hormat dan undur diri. Negara ini negara berpolitik demokrasi, bukan penyangak seperti kamu. Daripada korang minta maaf kepada orang India, lagi baik korang minta maaf kepada orang Melayu Islam dekat Malaysia ni. Sebab berjuta-juta rakyat Melayu Islam di negara ini tak ada pun yang mengarut macam ni. Tak ada pun yang bergurau benda-benda macam ni. Jadi korang patut malu dengan masyarakat Melayu Islam yang selama ini berpuluh-puluh tahun mereka boleh hidup dengan aman damai, dengan bertoleransi, fahami dan menghormati agama serta kepercayaan orang lain. Tak ada pula orang biasa, orang kampung, kawan-kawan saya, beratus beribu orang Melayu Islam kawan saya yang bergurau benda macam tu. Tapi korang
Selebriti pula, DJ pula, boleh pula buat macam tu. Takkan benda macam ni pun nak sensitif? Mana tak sensitifnya benda macam ni? Memanglah sensitif, sebab sekarang ni zaman sensitif. Masing-masing nak sensitif, masing-masing nak panas. Tolonglah, tak bosan ke isu macam ni? Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu ada isu macam ni. Orang ni hina orang tu, ni hina balik agama itu. Main hina-hina ni. Secara tidak langsung, korang dah jadikan kerja ahli politik lebih mudah tau. Sebab ahli politik dia akan guna isu ni. Masing-masing nak perjuangkan agama dan kaum dan orang dia. Jadi senang lah kerja diorang. Kalau kita yang duk gaduh benda macam ni, orang nak bergurau, gurau lah benda lain. Kau joget-joget tu dah betul dah. Lepas tu sebut pula will-will. Kan dah kena? Tak pasal-pasal. Tak perlu pun. Masalahnya korang ni orang bijak pandai, bukan orang bodoh-bodoh. Yang rekod, yang bergurau tu salah dah. Lepas tu rekod pula, lepas tu upload pula. Takkanlah korang tak check sebelum upload? Kan dah jadi masalah. Lepas tu masing-masing untuk buat konten benda ni. Tunggang lah seminggu tunggang benda yang sama. Sebab tu lah tuan-tuan, saya ni banyak kali dah saya cakap, saya ni cukup tak berkenan. Cukup meluat, cukup benci lah tuan-tuan dengan benda-benda perkauman ni tuan-tuan. Tentang isu-isu menghina agama Islam, menghina agama bukan Islam ni. Kan, saya cukup tak suka tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kepentingan dia hari ni adalah untuk menjaga perpaduan. Tak kisahlah, kan, orang bukan Islam kena faham. Hak-hak orang Islam pun menghormati agama bukan Islam. Kan? 2-3 hari lepas ni kita tengoklah DJ radio yang dikatakan menghina agama Hindu, agama bukan Islam ni tuan-tuan. Mereka pun minta maaf. Kan? Serahkan kepada pihak berkuasa ambil tindakan. Kan? Dan saya pun tak suka tindakan ada 2-3 orang wakil mai jumpa DJ ni nak heret dia pi kuil ke apa. Saya tak suka benda tu. Cukup biar pihak berkuasa ambil tindakan. Dan hari ni tuan-tuan, tengok video tadi tuan-tuan, membalas balik benda ni saya tak suka. Kan, balas balik buat kenyataan yang menghina agama Islam. Dan bila jadi macam ni, masing-masing pakat tak puas hati, masing-masing pakat berdendam, masing-masing pakat ungkit isu nu hamba dulu hina agama Islam, isu stoket. Yang hak orang Islam ni pula ungkit isu adib. Hak orang bukan Islam pun ungkit isu ni. Bergaduh sana, bergaduh sini. Kan, lepas tu masing-masing pakat simpan dendam. Dendam, tunggu masa nak meletui. Kan. Bila jadi macam ni tuan-tuan, pakat bergaduh siapa yang rugi? Kita rugi tuan-tuan, bangsa kita, agama kita, negara kita. Sebab tu saya tak suka ahli politik ke bukan ahli politik ke, siapa saja tuan-tuan mainkan isu macam ni tuan-tuan. Tak suka. Kita ni puluh-puluh tahun kita hidup aman damai, hidup dalam masyarakat majmuk. Kan, faham? Tak kira lah orang Islam ke orang bukan Islam, faham? Ada garis batas yang kita tak boleh lintas. Kan? Ada borderline dia. Ada red line dia. Jangan lintas benda ni. Kan? Masing-masing hormat. Kan? Masing-masing jaga sensitivity. Kan? Hang bagi orang Islam, hang jaga ni. Kita tak boleh hina agama orang bukan Islam. Hang orang bukan Islam, kena faham. Ni hak-hak orang Islam. Ni garis panduan. Hang tak boleh hina ni. Tak boleh pertikaikan hak orang Islam, hak orang Melayu dalam perlembagaan. Faham benda tu. Bila masing-masing faham, tuan-tuan, tak jadi benda macam ni. Dan bila jadi macam ni, dia akan berlarutan. Dia akan simpan dendam, simpan benci. Bergaduh lah. Bila lah negara kita nak aman macam ni tuan-tuan. Faham Hamid tu? Faham Hamid? Salam hormat Saya Maitreya Murtada Malinggam, bangsa Tamilar warga Tanjung Malim. Saya ada satu soalan yang sangat-sangat menyedihkan. Apa sedang berlaku kat Malaysia sekarang? Dalam 2 minggu ini, apa sedang berlaku? Kat social media saja ada isu perkauman. Dia salahkan dia salahkan dia, minta maaf. Apa sedang berlaku? Kenapa isu perkauman ini tiba-tiba sedang menular, sedang letup kat sini? Untuk pengetahuan anda, kami sedaya upaya untuk membawa satu ideologi bahawa kita semua keluarga Malaysia, kita semua satu Malaysia. Kita kena kuatkan perpaduan kita untuk memajukan negara, untuk bawa nama negara kita di mata dunia supaya kita satu negara yang bersatu hati walaupun kita beza dari segi perkauman, agama semua. Tapi kita kena tunjukkan kepada semua orang bahawa kita memang bersatu. Tetapi disebabkan segelintir yang resis ini, kita berpelajaran tetapi kita terjebak dalam muslihat mereka. Kita terjebak dan kita terikut-ikut dengan
muslihat mereka dan kita pecah belah. Kita salahkan dia, dia salahkan dia. Isu RFM, semua orang tahu. Mereka dah mohon maaf. Dan saya personally, saya telah maafkan mereka sebab saya anggap mereka pun sebagai keluarga saya juga. Kita biarkan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan sama ada nak ambil tindakan atau tidak. Kita biarkan pada mereka. Tetapi ada satu kawan grup India, mereka mesej saya, "Hey Mike, you kata you bangsa Tamil, you anggap orang Melayu pun sebagai keluarga you. Tapi sekarang orang keluarga you, bangsa Melayu, malukan kami, bangsa India. Apa you nak jawab?" You orang letakkan saya di tempat yang bersalah. Apa saya nak jawab kepada mereka? Dan selepas tu, baru-baru ini, ada satu orang keturunan India yang tinggal di Australia. Dia malukan agama Islam. Dan kawan saya seorang Melayu, dia tanya, "Mike, you kata semua orang keluarga you. Orang India malukan agama Islam. Apa saya nak jawab?" So, kepada orang Islam, Melayu, apa saya nak jawab? Kepada orang India, apa saya nak jawab? Anda letakkan saya, bangsa Tamil, di tempat yang bersalah. Saya tak tahu apa nak cakap. Saya selalu ada bagi tahulah. Ini semua satu garisan kecil. Dan jangan kita buangkan masa kita, buangkan tenaga kita, bina satu garisan yang sangat besar di sebelah garisan kecil itu. Dari jauh kita boleh nimpa satu garisan besar saja. Garisan kecil itu akan hilang. Jangan fokus kepada orang yang buat isu perkauman ini. Lupakan mereka, bagi mereka. Oke guys, demikian satu buah video dari Indonesia Elite Group. Nampaknya akhir-akhir ini di Malaysia isu-isu perkauman ataupun isu-isu saras memang terangkat kembali ya. Karena kemarin sempat ada seorang DJ radio yang disinyalir menghina umat beragama lain. Dan hal ini menjadi berita viral di Malaysia sehingga menimbulkan reaksi-reaksi dari orang Tamil di Malaysia. Tentunya isu-isu perkauman di Malaysia yang seperti ini apabila sering terjadi, sering sering muncul, hal ini tentunya akan membahayakan Malaysia sendiri karena Malaysia kita tahu terdiri dari beberapa kaum. Sedangkan isu-isu seperti ini sering banget muncul. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.